Okay, kita nak update ikan lah. Yang ni mungkin dalam akhir bulan 5 ataupun bulan 6 ikan akan cecah panjang 10 inci. Mana yang menunggu tu bolehlah tengok ni ikannya. Anda boleh tengok. Akhir bulan 5 2026 ataupun bulan 6. Paling lambat bulan 7 lah. Panjang 10 inci yang ni. Yang ni bawah 10 inci juga. Tapi ni mungkin bulan 7 atau bulan 8. Ini pun sama. Bulan 7 ataupun bulan 8. Stok ada tapi bawah-bawah. Semua bawah 10 inci. Ini pun sama. Bawah 10 inci yang ni. Mungkin ni nak dekat 8. Tapi anda boleh tengok lah, dia agak lebar. Mungkin sekejap je lagi. Akhir bulan 5 ataupun bulan 6. Akhir bulan 5 bulan 6. Kalau anda tengok kat kamera ni mungkin dia tak berapa jelas kan. Kalau datang depan-depan nampak lah, ni besar dah. 7-8 inci capai dah ni. Anda boleh tengok lebar dia. Stok ada saja tapi bawah 10 inci lah yang ada sekarang ni lah. Anda boleh tengok. Sebab kita lama tak update video, kita update lah. Kita update video. Sekarang stok bawah 10 inci. Kalau nak tunggu 10 inci, bagi dia besar dulu. Mungkin akhir bulan 5 ataupun bulan 6 macam tu. Baru ada stok balik. Yang kat sini. Tak lupa ada kaloi Sabah kat sini tinggal seekor. Tu dia. Seekor saja kaloi Sabah tinggal. Siapa berminat bolehlah PM. Tapi semua tak ada postage Saya pick up saja dekat Sungai Besar Selangor. Tak ada post buat masa ni, tak ada post. Saya pick up saja Sungai Besar Selangor. Okey.